ni aku nak balik sial. Regan aku nak balik ni, ya Allah. Tiket bah pun habis tu. Transport pun aku tak ada. Aduh dah. Dah baik. Lepas raya. Ayah, lepas raya. Ish. Sama teduk. Mana gulung kamu ni? Ha? Aku nak balik kampung. Tiket bah habis. Itulah family aku tahu lah ke dah. Yang aku ni nak balik kampung. Aku nak ayat kan lagi. Aku nak suruh aku sedih dengar cerita mu ni. Ha? Mu ni pun family mu pun satu. Dia ni bodoh. Duk percaya ke mu? Duk percaya ke mu nak balik kampung tu? Ha? Mu ni jenis tak menepati janji. Kau aku memang tak percaya dia orang bodoh macam mu ni. Baz masa. Mu sedap cakap. mu tahu ke? Ha? Ayuh pun bagi motor mu. Sedap mu cakap. Kayak ibu kena lah benda aku rasa ni. Mu tahu lah. Mu tahu dia lagi. Rasa benda buluk mulut mu tu. Ha? Jadi mu nak khabar bila ayah aku bagi motor aku ni, aku jenis manja. Aku jenis tak boleh berdikari. Demo tu tarik terapung je dalam jambang. Flash pun tak pandai. Soh ke jaga diri berdikari. Aku flash mau tarik walaupun ada jagung. Ha, mana? Ha. Nak kata aku manja tak boleh berdikari je tu. Duk ngukit pasal tarik. Tak apa. Mu jangan tu lah. Mu jangan ingat aku lupa lah. Yang mu mandi wajib lama lah. Dah tanda. Ha, mu jangan ingat aku lupa benda tu. Ha, shaver penuh bulu dalam tanda. Atau aku tahu lah mu lah. Antara mu lah. Ha, ini ingat lah otak aku ni bisa kan. Oh, sedap natang mulut busuk ni cakap bah. Dah. Key shaver tu. Kamu ingat aku seorang je ke duduk dalam rumah ni? Ha nu, Pok Wahid. Hok kenapa ni? Hok jenis apa orang ni? Hok kita sewa dengan dia tu. You duduk rumah kita ke? Tengok. Shaver bulu. Pok Wahid lah lelaki tu. Jenis ada apa ni? Kat batu pun ada bulu Pok Wahid tu. Batu segi. Muka bak mandi lama tu. Muka mandi wajib. Aku tengok visi dengan mat aku. Tahu kenapa? Oh, bagus. Pelik dah mu. Ha. Kalau aku layang mu melalut aku layang mu. Ha. Siapa batu Pok Wahid pun main. Ni ah. Mu boleh dengar tak masalah aku ni? Aku nak cerita ni. Boleh dengar tak? Kalau mu tak dengar mu berambuh lah. Mu jangan duduk rumah ni. Sikit-sikit ugu. Macam makan nasi hari tu lah. Ugu tak mau makan nasi. Bagus. Dah dengar cerita no masalah. Sebab aku nak pergi kat mat aku ni pula. Sebab aku penyonya ada masalah ni. Mu tahulah Kang. Aku ni mana ada transport. Kereta motor mana ada. Aku mari sini pun kosong je. Tu dah. Boleh lah kalau aku nak pinjam motor mu untuk balik raya haji ni. Ha. Mu gini lah, mu cerita dulu kenapa bapa mu nak balik sangat ke kampung ni. Ni bukan raya Aidilfitri pun, raya Aidiladha je. Oh, kalau nak balik pun tak apa. Kalau Aidilfitri tu yelah sedih juga. Kalau nak balik. Oh, cik. Sila cerita, aku nak dengar. Sebenarnya ni raya yang bermakna lah bagi aku sebenarnya. Sebab semua adik-adik aku semua balik. Aku nak rasa kot adik-beradik kumpul sama ramai-ramai. Mak aku masuk lemang dah. Ayah aku main meriang dah. Aku takkan nak duduk sini.
Aku nak raya dengan siapa? Takkan aku nak raya dengan Pak Wahid. Cuma bulu dah mulu aku lagi. Tapi faham lah kan situasi aku kan ni sekarang. Aku kena balik bro kan. Sebab kalau aku tak balik ni memang aku kena share lada lah. Tapi tolong lah, boleh lah, tolong lah bagi aku motor muruk. Aku nak balik demi aku, boleh lah. Sebab kalau aku balik mesti mak aku gembira tengok aku balik. Mesti ayah aku gembira dia tengok aku balik. Ni nak benda aku raya anak. Kerana mulut jahat mu. Aduh lah. Tak boleh. Aku dengar cerita sedih ni. Sekejap. Mari sini. Mari sini. Mari sini. Kau ambil emek ni. Kau ambil kunci ni. Balik. Jumpa mak you. Balik jumpa mak you ni. Tahu? Ni satu-satu kerjaan yang aku ada tapi aku bagi kamu. Balik. Ya, bodoh sial. Aku nak balikkan dia raya haji esok. Bodoh aku sedih je. Ya Allah. Selamat tidur.